Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita beralih ke ayat 10, 11, 12 dan 13 dari surah Al-Hijr. Bagi kalian yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang kelima muka surat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bih wa qad khalat sunnatul awwalin. Sadaqallahul azim. Sungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat terdahulu, dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu mempersendakan. Demikianlah kami masukkan rasa ingkar dan mempersendakan itu dalam hati orang-orang yang berdosa seperti orang kafir itu. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan sungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Dari sudut balaghah, kalau kita lihat penggunaan perkataan yang Allah telah nyatakan di sini, mujrimin, munzarin, awalin, ini telah kita lihat iaitu maksudnya saja' ini berarti kesaksian, dan dari sudut keharmonian akhiran perkataan yang dipilih oleh Allah SWT itu. Begitu juga kita dapat lihat perkataan mashhurun, ya'rujun contohnya. Jadi ucapan orang-orang kafir kepada Nabi SAW, baik tuduhan sebelum ini yang dipanggil sebagai jinnah ataupun junun, kemudian lebih-lebih lagi keingkaran mereka terhadap risalah bahawa Nabi SAW datangkan oleh Allah dengan petunjuk Al-Quran, ini semua sangat menyedihkan dan menyakiti hati baginda SAW. Dan sebab itu Allah menghiburkan Nabi-Nya dengan menyatakan bahawa sesungguhnya kami telah mengutus sekian banyak manusia, kepada mereka itu kami utuskan rasul-rasul. Ini semua sebelum kamu, wahai Muhammad SAW. Kami telah mengutus manusia yang menjadi rasul ini kepada kelompok manusia ramai yang terdahulu. Tak ada seorang malaikat pun yang kami utuskan membawa risalah ini. Jika kini engkau diutuskan oleh kami dan mereka mendustakanmu, demikian juga perkara yang berlaku dialami nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum wahai Muhammad SAW. Jadi tidak datang kepada mereka, iaitu kepada umat yang terdahulu, seorang rasul pun kami utuskan kepada mereka, melainkan mereka itu akan memperolok-olokkannya. Kerana itu wahai Muhammad SAW, janganlah bersedih di atas perlakuan buruk mereka terhadapmu. Perkataan Syiah ni, kalau kita lihat dia jamak perkataan Syiah. Syiah ni merujuk kepada pengikut lah. Jadi kelompok-kelompok manusia ni dipanggil dalam Quran sebagai Syiah kerana kelompok-kelompok ni saling mengikuti dan sependapat dalam pandangan-pandangan mereka. Dulu pernah kita pelajari sebagai contohnya bagaimana umat pada zaman Nabi Ibrahim AS yang telah pun bersatu untuk sama-sama menganiaya Nabi Allah yang mulia itu, sampai telah saya bawakan kepada tuan-tuan kisah dikemukakan dalam, sebagai contohnya dalam tafsir Ibn Katsir, dalam Qasasul Anbiya, bagaimana sampai orang tua yang uzur, yang sakit, yang lumpuh sekalipun berusaha untuk membawa kayu dengan tangannya yang masih lagi boleh bergerak itu dengan tujuan untuk menyumbang kerja membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Demikianlah perkara yang namanya kesesatan, kedegilan, keingkaran ditujukan umat terdahulu. Maknanya bukan kepadamu sahaja wahai Muhammad SAW. Jadi dapat kita lihat di sini penggunaan bentuk kata mudhari', ya'tihim, datang kepada mereka. Padahal huraiannya berkaitan masa lalu. Ini adalah tujuannya dari sudut bahasa Arab. Telah kita lihat penggunaan fi'il mudhari' ini tujuannya adalah untuk menghadirkan dalam minda, dalam benak fikiran orang yang baca Al-Quran ini, bahawa keburukan si kafir ini ataupun keingkaran mereka, kebejatan perangai mereka ni semua masih lagi berlanjutan, masih lagi terjadi sampai ke hari ini. Kemudian kita lihat perkataan yastahzi'un. Yastahzi'un ni diambil dari perkataan al-huz'u, iaitu menampakkan seolah-olah memuji, padahal maksudnya adalah mencela. Jadi penambahan huruf ta' dan juga sin dalam rangka kata tersebut dan acuan itu yastahzi'un. Perkataan huz'un ini adalah untuk mengisyaratkan bahawa keinginan mereka memperolok-olokkan tidak berhenti-henti dalam versi fi'il mudhari' yang dapat kita lihat di sini, terus menerus. Demikianlah kata Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar. Jadi demikian kita dapat lihat kekufuran para pengingkar ni, golongan kafir ini terhadap Al-Quran, sebagaimana juga tersirat ancaman kepada mereka kerana ayat ini menegaskan persamaan mereka dengan umat-umat yang terdahulu. Ini satu perkara yang terkandung dalam ayat ini. Sebenarnya kamu menempah jalan kemurkaan Allah. Umat terdahulu bila mereka menempah kemurkaan Allah macam yang kamu lakukan, iaitu menolak Nabi-Nabi, maka di sebaliknya datang azab, siksa. Adakah kamu juga menuju kepada perkara yang sama? Ini peringatan yang ditujukan oleh Allah SWT kepada umat-umat yang degil ini. Kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, naslukuhu.
Ni satu bahasan yang menarik bila kita lihat dalam kita tafsir. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang yang degil ni. Ayat ni dapat kita lihat rentetan daripada kedegilan dan juga keingkaran tunjukkan. Ni perkataan salaka yasluku ni kadang-kadang merujuk kepada perkataan suluk. Apa maksud suluk ni? Salaka ni berarti masukkan sesuatu melalui satu jalan, menjadikannya menembusi, menetap. Ni kalau kita teliti maksud yang digunakan dalam konteks logahnya, iaitu masukkan satu benda itu mungkin jaga berperingkat, berterusan, tapi perkaranya adalah berterusan. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan salaka ni, salakal khaitu fil ibrah, maknanya masuklah benang itu ke dalam jarum. Maknanya nak masuk tu perlu satu ketelitian. Maknanya kerja yang berterusan, kena perlahan-lahan teliti. Dia bukan masuk secara luaran tapi menembusi dan berada dalam. Itu perkataan yang digunakan, teliti yang perkataan dipilih ni. Jadi kata Imam Qurtubi, Imam Ibn Jarir Tabari yang tafsirnya, juga Imam Qurtubi dan pendapat yang terpilih dikemukakan, ini naslukuhu ni merujuk kepada pendustaan. Mana mendarah dagingnya perkara itu meresap dalam diri si kafir ini untuk dia melihat semua pembuktian itu adalah satu dilihat dari sudut penolakannya. Perspektif si kafir yang telah rosak ni macam ayat hujung surah Al-Fussilat yang pernah kita bincangkan, ayat ke-53, kalau kita dapat ingat balik semula. Alhamdulillah tuan-tuan, tadabbur surah Al-Fussilat telah pun diterbitkan. Bagaimana Allah menyatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami pasti akan menunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran kami ni di segenap pelosok dunia mana sahaja dan dalam diri mereka, sehingga kebenaran Quran itu akan benar-benar nyata terselah di hadapan mereka. Tapi oleh kerana si kafir ini, orang yang mu'rid ini, orang yang ingkar jahid ini, dia telah pun ditutup pintu hatinya, dia tidak mahu melihat perkara itu semua sebagai kebenaran, ditolaknya habis-habisan. Maka inilah yang dimaksudkan dengan kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ayat ni kata Imam Nasafi dan tafsirnya adalah bukti hujah ke atas golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala mencipta semuanya perkara-perkara yang baik. Sedangkan dalam ayat ini menunjukkan bahawa bila golongan ini memilih untuk melakukan kekafiran, keingkaran, kedegilan ni, maka Allah akan masukkan, menjadikan jiwa mereka ni sudah terbalik untuk melihat kebaikan itu sebagai keburukan dan keburukan itu pula dilihat sebagai kebaikan. Nah, inilah yang berlaku dalam resam masyarakat yang telah membuang Al-Quran panduan hidup mereka. Walaupun berbagai bukti telah dikemukakan, sanurihim ayatina fil afaq, ini tadi kaitannya dengan surah Fussilat dengan ayat yang sedang kita bentangkan sekarang ni, tapi hati itu masakan dapat tunjuk kerana dia sudah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan nasluquhu ni merujuk kepada pendustaan yang berterusan yang mengakibatkan pada hati itu telah menjadi hitam, ingkar, sombong, menolak pada Al-Quran. Lalu Allah memasukkan dalam diri mereka ni sifat kebencian, kemeluatan kepada Islam, tak boleh nak terima lagi kebaikan walaupun kebaikan itu setiap hari terselah di hadapan mereka. Inilah yang pernah kita bincangkan dalam surah As-Saff yang lalu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Masih kita ingat ketika kita bincangkan surah As-Saff pada tadabbur beberapa bulan yang lalu, bila mereka ni menyimpang, maka Allah akan membiarkan hati mereka terus tersimpang, menyimpang, menyengit seperti itu. Kerana mereka yang memilih untuk menolak kebenaran ni. Padahal bukti-bukti telah pun dimuatkan syarat di hadapan mata kepala mereka setiap hari, tapi masih lagi mendustakannya. Maka sekarang tibalah masa untuk dikhatamkan, diislahkan dalam hati mereka perasaan kecondongan untuk melakukan perkara-perkara maksiat ini dan perkara-perkara penentangan terhadap Allah SWT ini, sehingga mereka layak menerima hukuman seperti yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi perkataan salaka yasluku ni kata Al-Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, dia lihat mengatakan bahawa salakahu yaslukuhu, salkan, sulukan, aslakahu yuslikuhu, islakan, maknanya telah pun meresap masuk dalam hati mereka. Kerana seperti kata penyair yang dia bawakan, kata-kata Adi bin Zaid, ini kekuatan yang ada bertafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa setiap ayat yang dibentangkan itu dibawakan nas-nas yang ma'thur daripada hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dibawakan bukti-bukti daripada penggunaan penyair zaman silam, dipanggil syair jahili ini, yang bertujuan untuk menunjukkan perkataan itu memang digunakan oleh orang Arab. Wa kuntu lizaza khasmika lam u'arid wa kad salakuka fi yaumin asibi. Ini mana perkataan yang digunakan, perkataan salakuk ini merujuk kepada telah pun melalui, meresapi, masuk, telah pun menguasai. Demikianlah yang Allah maksudkan, wallahu a'lam, kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin la yu'minuna bih. Oleh kerana sifat mereka ni tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, macam ayat daripada surah As-Saff yang telah kita bawakan sebelum ini, dalam ayat kelima itu, bila mereka ni memilih untuk jalan menunjukkan kepada bongkak, takaburnya, degilnya, tidak mahu menerima kebenaran datang sahabat
waktu ini, maka tibalah masa untuk dikhatamkan hati mereka itu, ditutup, maka kecenderungan selepas itu, kecenderungannya hanya untuk melakukan perkara-perkara maksiat saja. Bayangkan tuan-tuan dimuliakan sekalian, fitrah yang Allah jadikan dalam diri manusia, kemudian kita bincangkan sebelum ini surah Rum, bahawasanya si kafir ini pada hari ini bukan saja menuntut untuk melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Sebagai contohnya dalam satu majalah antarabangsa dipublishkan bagaimana orang di barat sana oleh kerana mereka sudah pun jemu untuk melakukan perkara-perkara maksiat yang beraneka ragam itu, termasuklah dalam kecondongan gender yang sama. Pada ini mereka bertanya, mengapa tidak mungkin untuk disediakan seekor cimpanzi sebagai contohnya, atau seekor kuda ke, untuk memuaskan seorang perempuan di mana-mana hotel ada tak peluang sampai ke tahap seperti itu. Kerana bila mereka sudah pun meninggalkan tanda-tanda fitrah yang Allah bawakan, bukti-bukti yang banyak yang mereka dapat lihat, maka tibalah waktu untuk kehancuran. Iaitu pada ini pemilihan bukan berdasarkan kepada akal lagi, bukan asrul akli lagi, tapi sudah pergi pada asrul ragbati. Di mana aku hendak, maka di situ mesti diusahakan. Walaupun dia bercanggah dengan norma kehidupan, tapi kita normalisasikan perkara-perkara yang kecondongan bersifat kehendak yang tidak pernah ada kesudahan. Maka begitulah yang dimaksudkan dalam ayat ini, iaitu kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Maka bila mereka menolak petunjuk-petunjuk yang datangkan oleh Allah Taala ni, maka tibalah waktu untuk kebinasaan, iaitu pemilihan mereka sendiri untuk melakukan perkara-perkara yang membawa mereka kepada kehancuran. Jadi sebagaimana kami telah masukkan ketidakkepercayaan, keingkaran, syirik ini, kata Imam Ibn Jarir Tabari yang satu pendapat yang dikemukakan itu, bila syirik itu bermaharaja dan juga meresap dan mendarah lagi dalam diri mereka, maka tibalah waktu untuk datang azab Allah SWT yang disebut waqad khalat sunnatul awwalin. Jadi inilah dia, benar-benar telah berlalu satu sunnatullah yang berlaku kepada orang terdahulu, berupa azab yang diturunkan kerana pendustaan. Maka orang kafir pun sedang menuju kepada destinasi yang sama, iaitu kemurkaan Allah yang pasti akan menyebabkan turunnya hukuman. Baik, hidayah Allah SWT ni satu benda yang kena diusahakan. Di kalangan manusia ada yang mendapat hidayah itu kerana satu kebaikan yang ada padanya. Ini satu perkara yang sukar untuk dihuraikan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sehingga dia seorang sahabat Nabi yang asalnya merupakan seorang pedagang biasa-biasa, berniaga ke negara India. Lalu telah datang jin untuk mengajaknya masuk Islam. Kisahnya sangat menarik, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Agaknya ada usaha-usaha yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam hidup, dan dia menyambut fitrah yang ada dalam diri untuk bertanya, melihat keindahan alam yang Allah jadikan. Maka tentulah ada penciptanya. Kalau ada penciptanya, bagaimana nak cari dia? Dan juga melafazkan rasa syukur yang seumpama disebut oleh Bani Uzaman Syed Nursi, kalau seseorang daripada kita ni hadir dalam satu tempat, tiba-tiba segala-galanya disediakan untuk kita. Kursi yang empuk, tilam yang empuk, makanan terdalam di atas meja, dan juga perlindungan daripada bahaya. Dia beri layanan yang terbaik. Maka tentulah kita yang datang sebagai tamu, dia akan terfikir, siapalah orang yang begitu baik melayan saya pada ketika ini. Saya nak jumpalah dia, sekurang-kurang nak ucapkan terima kasih. Memang tak mampu nak balas kerana saya pun tak punya wang dalam keadaan musafir ni, tapi saya kena balas. Inilah dia sepatutnya yang muncul dalam diri seorang sahabat yang mulia ni. Akan saya bawakan kisahnya bagaimana jin datang kepadanya untuk berkata, hai sahabat, pergilah engkau ke Madinah kerana Rasul telah diutuskan. Berapa kali mimpi itu datang dalam rupa yang benar menendangnya supaya pergi ke Madinah lekas untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka tuan, menjemput hidayah dalam hidup kita perlu kepada usaha sebenarnya. Nanti saya akan bawakan cerita ni lebih lanjut dan ayat-ayat berikutnya untuk membuktikan bahawa sebenarnya dia satu benda yang perlu diusahakan. Si ayah, ibu dalam pendekatan kepada anak-anak daripada ayat ni, jangan biarkan anak kita untuk bertanya ikut logik akalnya selalu. Dia kena ingat Allah SWT yang banyak jasa dan budi baik kepadanya. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.